Assalamualaikum, selamat petang. Okey, BKV 8747. Okey, aku nak share satu cerita pasal van ni. Customer aku. Dia daripada Sepang. Biasa memang dia akan datang repair kat sini, tapi satu hari tu dia cakap van dia ni kipas dah bantai radiator. Jadi radiator pecah, dia pun buat repair kat situ. Tapi selepas tu van dia selalu temperature naik. Jalan temperature naik. Okey, apa yang berlaku? Kipas kapal terbang. Bukan kipas kapal terbang. Okey. Jadi apa yang berlaku ni? Itu ibu kau dah siap tu pasang tu? Tengah pasang. Tengah pasang lah. Okey, jap aku nak share. Kau nilai sendiri. Kadang-kadang benda ni macam mana nak cakap Sepatutnya kalau kau orang tak pernah buat yang Nissan Vanette, sebelum kau orang salin kipas ni, tengok balik yang lama dulu. Baru pasang betul. Okey, kat sini apa yang aku nak info Sebenarnya benda ni dia terbalik pasang. Ha tu. Tu kau tengok Tengok sikit komen dia. Ini yang pasang bini aku tahu. Perempuan pasang. Tapi kau tengok macam mana? Kau tengok pelayang ni. Oh, terbalik. Terbalik. Jadi sepatutnya blade ini dia pusing terbalik. Bila pusing terbalik, haba yang ada kat radiator tu kipas ni tak boleh tarik. Angin dia tak kuat. Jadi macam manalah radiator ni nak sejuk. Tengok ni. Tu aku kata tadi aku nak nangis ke aku nak gelak. Lepas tu satu lagi dia tambah apa benda ni aku tak tahu ni. Balancer. Tapi tak tahu lah balancer ke apa. So nampak kat situ dia terbalik. Sepatutnya yang ni ke belakang, yang ni ke depan. Jadi kalau takut salah, rakam dulu, ambil gambar dulu, baru buat kerja salin. Kau tak owner ni dah pening dah. Kenapa temperature dia naik? Okey, terima tu sedikit perkongsian. Ni aku dah betulkan, dah tambah minyak kipas ataupun silikon tengok tadi dia pasang macam mana? Tadi dia pasang macam tak payah buka yang tu. Tak je. Macam ni dia pasang tadi, tengok ni. Dia pasang macam tu. Sepatutnya pasang macam ni. Baru dia boleh tarik kipas ni. Samalah macam korang pasang daun bilah kipas, shilling terbalik. Sepatutnya angin tu pergi ke bawah, dia kipas korang. Tapi bila blade kipas shilling terbalik, angin tu akan pergi ke atas. Yang dia sejukkan tu adalah shilling, bukan orang. Okey, terima. Jadi itu sedikit perkongsian yang aku dapat share. Assalamualaikum.